dah ke kesilapan. Tapi AI ni kalau kita latih, dia akan faham apa yang kita nak, bagaimana yang kita nak. Okey, formula asas. AI boleh membantu mencari jalan berfikir, tetapi pelajar mesti tetap mempunyai pemikir, penyidik dan penilaian yang sebenar. Sebab dasar sejarah sebagai contoh UNESCO. Dalam MEQA dan KPT sendiri pun ada polisi penggunaan AI dalam pembelajaran. So maksudnya nak ataupun tidak, zaman kita ni zaman memang kena hadaplah AI. Mungkin nanti antu-antu dan semua pergi interview nanti, kerja AI yang tolong interviewkan contohnya, tak mustahil. Sebab macam di Saudi pun fatwa-fatwa tu pun di-generatekan oleh AI sebagainya. Okay, so pelajar peranan menjadi pemikir penulis sebenar, bukannya AI. Maksud kena jelas. Dan kat situ perlu ada integriti, antara amanah. Sebab kita buat tugasan ni tak ada siapa yang tahu sama ada kita jujur ataupun tidak. Sumber tu kita tengok ataupun tidak. Sebab kadang-kadang AI dia boleh suggest sumber-sumber. Contohnya dia kata dalam tafsir Ibn Katsir. Kan kita tanya GPT tafsir Ibn Katsir. Contohnya dalam kitab Mustafa Sibai. Kan dia ChatGPT ke Gemini ke boleh mention benda tu. Kita pula tulis tugasan, kita kata menurut Mustafa Sibai sekian. Persoalan ni apakah kita merujuk kepada karya Mustafa Sibai ataupun kita rujuk apa yang dikatakan oleh AI. Itu yang dikatakan amanah tu. Kita hanya boleh letak, kalau benda teknikal, kita hanya boleh letak nama karya tu. Kalau kita rujuk, kita buka, kita tengok, kita check dah betul ke AI katakan tu sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa Sibai sebagai contoh. Hasil terus dalam isytihar dia ada declaration pengisytiharan. Saya tak pasti kalau di FBI ataupun di Jabatan Dakwah sendiri dah buat polisi pengisytiharan tugasan. Tapi saya rasa saya buat, saya bagi satu borang kepada pelajar untuk declare aspek apa yang mereka gunakan untuk tugasan. Cari bahan ke, tolong tulis ke, buat pemunian ke, refresh ke, tu kena declaration, kena transparent. Saya pun sendiri gunakan AI dalam buat penulisan akademik. Jadi kita nak minta ada refresh, kita jangan minta ada perkasa ayat, kita declare dekat bawah tu. Tabayun, semak, silam, setiap apa yang dikatakan ayat, hadis tu. Tapi setakat ini kita nampak kalau macam AI yang trend tu dia dah mula, kalau dia nak bagi Quran ke hadis ke, dia lebih berhati-hati lah. Sebab saya selalu saya tanya balik. Sebab kalau saya tanya AI punya ChatGPT tu, contohnya hadis status, macam baru ni ada satu kenyataan yang dibuat oleh seorang politician. Dia kata tentang sejarah sekian-sekian kan, sejarah Abu Bakar, Umar sekian. So itu satu dakwaan. So bila kita tanya AI, minta dia analisis mana sumber ni. So AI tu dia pun dah start belajar, dia tak akan bagi sumber-sumber yang orang kata artificial ataupun fake punya sumber lah. Dia akan bagi sumber-sumber yang betul. Semak silam, apa yang dikatakan tu betul ataupun tidak, wujud ataupun tidak. Pelajar kadang-kadang dia ada tugasan. Bila dia ada tugasan tu, kita boleh tahu tugasan tu guna AI ataupun tidak. Dan kita tengoklah kadang-kadang tu nama karya tu, tulisan tu, tajuk tu macam logik. Tapi bila kita check kat Google Scholar tak ada pun. Check di AI pun tak ada. So itu maksudnya tak berhati-hati dalam membuat semakan. Itu yang ada dalam pelbagai pandangan dan pada sebelah ni biasa dalam mana-mana akademik. Okay. Bertanggungjawab, teliti dalam semakan manual. Dan kalau tak bahasa yang digunakan kadang-kadang tu bahasa jargon. Bahasa seperti bombastik, bahasa yang kalau kita tengok pelajar ni dia level sekian, tapi dia guna bahasa yang kita biasa pesyarah ni kita tahulah pelajar tu tak mana dan so hati-hati nak gunakan bahasa-bahasa yang bila tinggi melainkan kita faham betul bahasa tersebut. Kemudian adab. So karya-karya tu yang dikemukakan tu perlu juga kita lihat
bagaimana cara pengambilan dan sebagai output, terutamanya dalam teks-teks berkaitan dengan Quran dan hadis. So kena tengok, kalau rujuk Quran, sebaya rujuklah Quran. Takkan Quran pun kita nak guna secondary ataupun third, kita guna AI juga. Boleh kita minta cadangan, tetapi kita buka Quran tu kan dapat pahala. Berbanding kita tengok kepada sumber-sumber yang selingan tu. Ini risiko dah. Sebab saya memang nak terangkan ni sebelum saya pergi kepada menu ataupun yang soal nanti. Risiko dia, pertamanya halusinasi. Apa maksud halusinasi tu? Halusinasi tu sebab sifat AI ni dia kurang untuk ego dengan kita, kan? Maksud contohnya kita berpandangan sekian. So AI tu betul lah, macam tu, betul lah. So kita, betul lah aku cakap ni. Siapa menentukan betul atau tidak? Kan? Kalau kita bergantung pada dia, ada akan menuju hallucination. Saya terbaca dalam kajian sebelum ni, ChatGPT sebagai contoh, halusinasi dia dalam 47% something. Tak cakap saya, maksudnya tinggi jugalah halusinasi tu. Jadi dia create something yang sesuatu, secara psikologinya kita cuba nak membetulkan benda tu, sedangkan benda tu tak ada pun. Bila kita nak, aku fikir macam ni, AI pun kata macam ni, seolah-olah betul, sedangkan tidak. So be careful. Yang kedua, bias. Ini pun satu. Dulu orang buat konten, dia tanya antara agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha sebagainya, mana agama yang paling betul? Pernah buat? Tak pernah buat? Tak pernah cuba? Okay. Cuba sekarang. Cuba tanya AI tu, jawab apa? Tanya antara agama-agama dalam dunia ni, mana agama yang paling benar? ChatGPT ke Gemini ke, ada jawapan? Itu kejap je kan? Jadi kata apa? Agama apa? Tak mempunyai jawapan. Tak ada pertengah. Okey, lagi? Jawapan lain? Islam pertama. Kedua Islam. Ada yang dapat Islam ke? Islam pertama. Ada yang dapat Islam? Berapa orang dapat Islam? Tapi dia bicara. Yang dapat Islam, yang dikata Islam, agama yang benar, ada? Okay, ada yang dapat Islam. Yang tak ada agama ada? Dia kata tak ada mana agama yang benar. Okay, lain pada tu? Ada tak jawapan yang lain? Okay, maksudnya apa kat sini? Maksudnya AI itu bergantung kepada siapa yang problem. Apa yang kita feed kat AI itu. Kalau kalian, antum-antum semua rajin tanya isu agama, tanya hukum-hukum hakam agama, dia akan jawab Islam. Dan apakah dia menunjukkan bahawa Islam itu benar? Kerana AI kata itu benar. Benda yang sama orang Kristian, dia tanya AI dia, ChatGPT dia, ChatGPT dia akan jawab Kristian. Orang atheist, dia tanya AI dia, ChatGPT dia akan jawab atheist. So nampak tak? Tendensi, algoritma, kecenderungan AI itu bergantung kepada siapa yang prompt dia dan apa yang kita feed bagi makan AI itu. So AI bukan, dia akan menimbulkan. Baik, so kita tak boleh kata ni Islam agama yang benar. Kita buat konten ni, tengok saya tanya AI, kan kita orang buat kan. So itu bukan, sebenarnya dia ada isu plagiarism. Ini saya sentuh tadi, isu plagiarism. So AI ni dia ada big data, so banyak data tu. Jadi dia ambil ke semua data-data tu, compress, dijana, dipersembahkan dalam bentuk tulisan, dan kita nampak seolah manusia yang buat. Tapi kita boleh nampak lah tulisan-tulisan AI ni, selain daripada M-dash tu, kemudian ada perkataan-perkataan tertentu dibolkan, kemudian format-format tu, so kita boleh nampak kalau dia ambil bulat-bulat
fake references, rujukan palsu pun sama, dia boleh cipta seorang gaya akademik. Pemalsuan data pun boleh buat transkrip temu bual. Ini kalau pemalsuan data ni memang risiko lah, kebergantungan intelektual. So kita bila banyak terlalu bergantung kepada AI, so kita punya nilai untuk membaca analisis yang kita tu kurang. So ada risiko juga. Setiap benda ni ada yang risiko dia, ada manfaat dia, ada risiko. So bagaimana kita boleh menggunakan AI secara praktikal? Contohnya kita boleh gunakan, minta AI skop yang lebih kecil, skop yang besar. Kita dah buat kajian mengenai dakwah kepada orang asli. So skop ni sangat besar. So kita boleh cadangkan, tanya ChatGPT, kita prompt yang tertentu, bagaimana kita nak kecilkan skop tu supaya kajian itu dapat dibuat dalam tempoh 2 semester sebagai contoh. Ataupun kalau peringkat sarjana nak boleh disiapkan dalam tempoh 2 tahun, kan? Hanya tak boleh buat seluruh proposal kajian. Soratan literature, minta susun tema utama daripada artikel. So kita masukkan bahan-bahan tu dalam AI tu, kita minta dia sorting lah. Kalau kita nak baca 10 artikel, berapa lama kita ambil masa? Lama lah, kan? Boleh kita baca abstract, tapi kita nak faham, kadang-kadang tu ada limitasi bahasa dan sebagainya, kitab-kitab turas. So dia akan ambil masa. Memanglah bagus, tapi zaman sekarang ni orang bercakap mengenai kecepatan, tanpa menafikan kualiti itu perlu dijaga. Secara ni kita menggunakan AI dengan sebaiknya lah, tetapi kena check. Kita minta AI susun, tapi kalau kita minta dia cari, buat rujukan abstract, itu berisiko untuk rujukan yang palsu. Metodologi data, soalan temu bual. Okay. Bagi yang buat kajian temu bual tokoh ke temu bual responden ke, boleh kita gunakan AI untuk draft soalan temu bual, tetapi berdasarkan bahan yang telah kita masukkan. Dan di situlah perlunya kepada peranan penyedia. Pelajar dia dah baca, dia dah faham, dia dah buat, kemudian dia minta AI cadangkan berdasarkan permasalahan kajian, objektif kajian, apa bentuk-bentuk soalan, tema-tema soalan yang boleh digunakan dalam kajian ni. So dia sedang senaraikan 20 soalan. 20 soalan tu apakah betul-betul valid? Tak, belum tentu valid. Jadi itu peranan penyelia kena semak sebelum turun ke lapangan. Dan sebab tu kita ada kesahan instrumen perlu dibuat, melibatkan pakar, kesahan kandungan perlu dibuat. Sebagai akhir ini untuk teknikal, minta AI baiki tata bahasa dan aliran ujar perenggan. Ini boleh. Sebab kadang-kadang kita tulis tu ada typo-typo, minta dia tulis perbaiki apa ni bentuk-bentuk gaya penulisan sebagainya. Ini apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. Okey, tak apa, saya dah skip. Okay, dalam menggunakan AI ni ada banyak tool, ada banyak ratusan, mungkin puluhan lah aplikasi-aplikasi artificial intelligence. Cuma untuk penulisan ilmiah kita boleh guna beberapa aplikasi lah. Yang biasa digunakan antaranya Gemini ataupun ChatGPT. Cuma kalau kita gunakan akaun secara free, dia ada limit lah. Ada limit, ada had dia. Sehari mungkin ada beberapa prompt ataupun bahan yang kita boleh dapat. Kalau untuk research, untuk sumber kita boleh gunakan notebook LM. Kat sini semua ada biasa gunakan notebook LM. Biasa guna akaun free ke akaun free, ataupun akaun bawah Kementerian Pendidikan tu. Dia ada satu tak ada daftar. Nanti cuba semak. Sebab saya tengok sebelum ni ada orang-orang maksudnya boleh dapatkan akaun yang education punya version lah. Macam Canva pun dia ada education,
So kita guna domain .ukm.edu.my tu, kita guna Canva, guna domain tu kita boleh dapatkan versi macam premiumnya. So banyak features-features yang kita boleh dapat Canva. Untuk nombor ni pun cuba. Nanti saya tunjuklah ada website. Benar boleh cari dalam website KPT. Ini Zotero ataupun nak gunakan Mendeley ke Endnote ke untuk semua sumber bagi kita menyemak dan membuat cross check supaya kita tak memasukkan semua sumber yang palsu. Ataupun untuk bahasa, ini lebih kepada bahasa Inggeris lah. Boleh semak. Okey, aliran dalam penulisan. Ini kalau macam sebelum-sebelumnya atau tadi dah ada fasa perbincangan, literature sebagainya. Ni kita boleh memasukkan AI, sentuhan AI lah. Macam untuk menentukan tajuk tadi ataupun membuat sorotan literature, kita boleh minta AI cadangkan, saya nak buat tajuk sekian. Cadangkan karya-karya, buku-buku kan yang berkaitan dengan tajuk. So kita prompt dengan prompt yang tepat lah. Kemudian analisis. So macam mana kita nak buat analisis pun kita boleh tanya. Okay, ini sorotan literature. Okay, ni contoh tadi lah, mengerjakan tajuk. Tajuk yang besar, dakwah digital, agak terlalu besar. Kita gunakan AI tu mencadangkan populasi lokasi pembeli ubah. So dia boleh berikan pengaruh TikTok terhadap penerimaan mesej dakwah dalam kalangan macam lembah kelas. So lebih nampak berfokus kan. So minta AI susun 3 komponen, apakah isu dia. Okay, dan ini perlu penglibatan manusia untuk kita semak. Balance. Ini contoh prompt atau ni prompt yang sempurna. AI ni kalau kita bagi prompt yang bodoh-bodoh je istilah dia akan bagi kita jawapan yang agak bodoh-bodoh juga So guna prompt yang tepat. So ada keyword. Pertamanya peranan. Kita nak AI tu jawab sebagai siapa? Adakah dia nak jawab sebagai orang awam? Atau nak minta dia jawab sebagai seorang pakar dalam bidang? So kita kena tepat lah. Kalau kita bagi umum, dia akan bagi jawapan umum. Kalau kita nak bincang pasal isu dakwah dan kepimpinan begitu, kita kena mestilah minta dia bertindak sebagai seorang scholar, sarjana dalam bidang dakwah dan kepimpinan. Ataupun nak letak kat situ sebagai seperti pemikiran tokoh Abdul Karim Zaidan kan, tokoh-tokoh yang prominent lah, tokoh-tokoh sarjana yang well known dalam bidang tu. Atau kalau kita nak masukkan lebih detail, ataupun kita nak tak secara umum, tokoh akademik sarjana dalam bidang dakwah dan kepimpinan, supaya dia boleh menjalankan peranan sebagai penyelia. Kemudian kita letak pula, dia terangkan pula apa yang kita sedang buat. Saya sedang menulis lagian ilmiah bertajuk sekian. Supaya dia nampak skop tu. Kemudian bantu saya bina 3 objektif dan 3 persoalan kajian selari. So konteks dia nampak projek, topik, situasi, supaya kita faham apa yang kita nak. Kemudian apa 3 objektif boleh dicapai, kita dah nampak jelas mobile struktur. Jangan cerita rujukan. So kadang-kadang tu benda ni perlu dicerita jugalah, supaya dia tak bagi rujukan yang palsu. Kalau nak minta dia rujukan, kita kena mention juga sertakan rujukan yang berautoriti, yang wujud, kita boleh detail, spesifik. Tapi kalau nak selamat ataupun kita tak yakin dengan AI, kita minta dia jangan cipta rujukan. So berikan jawapan dalam bentuk jadwal perbandingan. So ni boleh prompt dekat ChatGPT ke, boleh prompt kat Gemini ke, boleh masukkan. Sebagai contoh perlu gunakan. Okay, faham Macam nampak prompt yang baik. Okay, cara yang selamat untuk kita buat tinjauan literature. Pertama, bahan tu dah sedia ada. Kita muat bahan daripada Google Scholar ke, Scopus, WOS, semua data-data dalam bentuk PDF. Sebaiknya lah, supaya dia tak lari, dia boleh baca data-data tu. Mak turun, kumpul dalam satu folder. Kemudian
Ni nanti kita akan lihat lebih mendalam. Kita masukkan dalam satu sistem dalam AI tu, sama ada ChatGPT ke, Gemini ke, ataupun Notebook LM. Okay. Kemudian kita minta dia sintesis maklumat-maklumat yang ada. Nanti saya akan tunjuklah punya kaedah dia. Okay. AI untuk ni bias data mentah dan etika. So macam contoh kita buat, kita tulis kan, tulis kadang-kadang tu kita mengantuk waktu malam kan, sejenak kan, tu ada CEO, kesihatan, mafsa kan. So minta AI untuk penambahbaikan, tapi dia tak membaikkan pun macam membuat juga kan. Kan, dia mengantuk katanya. Okay, so minta boleh, itu tugas manusia lah, kita lah untuk memastikan apa yang ditulis tu betul. Cumanya untuk Notebook LM, setakat saya nampak masalah dia kadang-kadang tu dia tak dapat berikan data ataupun tulisan yang tepat lah. Kadang tu memang ada typo-typo. Kalau ChatGPT dengan Gemini dah agak kurang. Kalau dulu agak banyak, tapi sekarang dah agak kurang. Sudah bergantung kepada mungkin kuantiti banyaknya data kita bagi kat dia lah. Okay. Ini kan contoh kalau kita nak declaration, pengisytiharan kepada penggunaan AI dalam tulisan. Nanti boleh rujuk kepada fakulti sama ada fakulti dah sediakan dalam kita tu, saya tak pasti. Ini saya semak. Ini sedikit kajian yang saya tunjuk tadi tu. Okay, orang yang gunakan AI tanpa menggunakan AI, so otak dia akan sangat-sangat baik. Dia sel-sel neuron tu bersambung. Orang gunakan AI sepenuhnya, otak dia akan melemah. Ini kajian yang dibuat daripada MIT tahun lepas. So sebab itulah yang saya katakan tadi pada awal tadi, jangan persediakan nikmat apa bagi kat kita lah. Boleh gunakan AI, tapi jangan sampai dia memudaratkan diri kita. Kalau kita terlalu everything kita nak gunakan AI, so apa lagi yang tinggal pada kita kan? Semua nak tentukan. Nak makan apa hari ni? Tanya AI. Kan? Nak kahwin, nak pilih pasangan? Tanya AI. Kan? So dia hati-hati tu Okay, so jelas kan macam mana penggunaan AI dalam penulisan ilmiah. Soalan? Boleh faham kan? Boleh? Okay, kita pergi berikutnya. Okay, bentuk-bentuk aplikasi AI yang ada lah. Nanti boleh explore sendiri sebab saya sekadar menunjukkan lalu ya apa aplikasi AI yang perlu gunakan. Okay, ini sebagainya saya nyatakan tadi. Untuk cari tajuk idea boleh gunakan ChatGPT, Gemini. Untuk kajian literature ada beberapa apps seperti LAC ni saya nampak dia macam agak terhad, kena berbayar. Consensus kita boleh access. Kalau consensus ni data yang diberikan tu lebih valid, dia tak banyak hallucination. Rujukan tu memang ada. Itu consensus, so dia hard. Kalau kita tanya rujukan dalam ChatGPT Gemini, ada risiko untuk ChatGPT dan Gemini dia bagi fake punya rujukan palsu. Tapi kalau kita tanya melalui konsensus ataupun LAC ataupun Perplexity, dia akan bagi rujukan yang lebih tepat. Jarang untuk berlakunya kata rujukan yang palsu. Untuk membaca data boleh gunakan Notebook LM. Sebenarnya kita baca sendiri data lah. Cuma Notebook LM ni dia baca lebih cepat. Menulis draft boleh gunakan Copilot ChatGPT dan bergantung pada kita prompt lah. Lalu juga boleh guna Zotero, Aside dan sebagai bahasa. Okey, kita contoh tadi lah dalam kita buat
dakwah digital tu kan, kita minta aplikasi AI ni supaya dia terus direct kepada apa yang kita nak. Minta pendahuluan, minta nyatakan apa bentuk isu ataupun data belakang permasalahan kajian, tujuan dan sebagainya. Kita minta dia draft pada peringkat awal. Ini fungsi yang saya ceritakan tadi tu, kajian sistematik aset data, analisis, konsensus, mencari jawapan kesepakatan yang dari literature, analisis, menyaring ribuan artikel dalam matrix, konsensus, sintesis terus daripada jurnal peer review. Ini boleh explore sendiri nama AI yang saya tekan ni. Dan juga polisi yang adalah kerajaan, NGO. Boleh juga. Macam contohnya kalau kita tak nak buka website statistik populasi daripada Jabatan Statistik Negara, kita boleh minta aplikasi ni tolong jadikan, tak ada masalah. Nak tanya isu-isu semasa berkait dengan dakwah sebagai contoh, sebenarnya kita Google, kalau kita tanya AI tu, dia akan berikan jawapan yang lebih tepat lah, mana jawapan yang lebih berpotensi. Ini nombor kita masukkan. Nanti saya akan tunjukkan dia punya cara dia. Pengurusan data dan pengentahan sumber authority yang bersama. Ada kita menyemak data-data yang disokong, yang disebut neutral ataupun disanggah. Ini aside ni. Kemudian mengemaskan bahasa. So kita minta AI gunakan untuk memunikan. Boleh mention lah apa aspek-aspek. So ini peranan manusia, peranan kita untuk memunikan ataupun penulisan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, penulisan ni kita juga perlu mengambil peranan. Tak boleh membiarkan AI menulis semata-mata. Kalau kita biarkan AI tulis, nanti tendency tu dia akan menyatakan bahawa percentage tu banyak daripada AI. So tu je masalah tu, nak kena rombak balik, nak kena rephrase. Okey, garis merah. Ini apa ni? Diagnostic challenge. Jangan minta AI cipta dari Quran hadis. Kalau kita minta AI tu nyatakan, kita kena double check, semak apa yang nyatakan tu benar atau tidak. Dan minta AI takhrij pun boleh. Minta AI takhrij hadis. Tapi tak boleh minta AI takhrij hadis tu sekadar secara general. Yang kita minta AI tu nyatakan sumber rujukan, website, buku, karya dan sebagainya, kan, supaya dia boleh berikan secara detail dan kita perlu buka setiap apa yang dikatakan tu tema secara detail. Bukan mufti, dia hanya mengumpulkan teks, dia tak ada authority untuk keluarkan fatwa. Tapi kalau kita nak faham fatwa, contohnya kita kata nak tengok konteks perbandingan hukum dalam fiqh, boleh, dengan syarat yang tadilah kita minta dia nyatakan sumber mengatakan demikian. So dia minta dia tengok sumber dan kita akan check, verify. Di dalam menggunakan AI itu mencipta data kajian, kemudian kerahsiaan. Ini satu perkara lagi. Dalam AI kita tu, kalau ChatGPT tu dia ada satu setting, option tu kan. Kat situ, kalau kita tengok dekat setting tu, tengok. Okay, dekat bahagian kita punya account tu, dekat bahagian data control. Data control tu dia ada satu tab kat situ, improve the model for everyone. So kalau kita tak off function tu, maksudnya data kita tu akan digunakan untuk melatih model-model AI yang lain. So terutama bagi yang menggunakan AI untuk tujuan peribadi, so berhati-hatilah. Berhati-hati. Kadang-kadang tu kita nak buat prompt gambar, kan, nak buat untuk hiburan. So hati-hati, data kita boleh digunakan oleh pihak tertentu. So jangan pelik tiba-tiba seseorang ni tiba-tiba nampak muka kita keluar dekat wanted
Interpol, itu antara risiko lah. Dan data-data yang melibatkan kerahsiaan, responden ke apa, kena buang, wajib buang. Contohnya kita dah dapat responden kajian tentang dakwah kepada golongan etis. Kita dah jumpa orang etis tu. So kita nak masukkan dalam AI, so dia ada tertakluk kepada etika juga, tak boleh masukkan terus. So kita kena buang data nama-nama tu, kena jadikan dia general, ataupun data tu yang telah diproseskan separuh dalam Ambivo ke dalam SPSS ke. So benda tu lebih selamat. Bila kita masuk mentah-mentah dalam tu, minta AI buat semua. So kita boleh didakwa lah, ataupun kita punya kajian tu boleh dikenakan tindakan sebab kita dah melanggar etika. Okey, kita pergi kepada hands-on. Ini nak menggunakan notebook LM. Okey, yang pertama, apa yang perlu buat? Perlu ada tajuk dan skop. Perlu ada tajuk dan skop. Apa yang kita nak kaji, sebab apa yang kita nak cari. Sebagai contoh, kalau kita nak buat kajian pengaruh golongan dakwah di media sosial terhadap pembentukan akhlak komuniti masyarakat Muslim. Jadi kita nak tahu apakah tajuk ini sesuai ke nak dibuat. Apakah tajuk-tajuk yang sebelum ni dah dibuat? Kan? Ada potensi dalam tajuk ni, contoh. Tapi idea tu kita ada. Selain daripada kita buat cara secara manual melalui Google ke ataupun Google Scholar ke, kita boleh kumpulkan kajian literature tersebut. Kemudian ada kata kunci sebagai satu pemandu pada pegangan data kita, seperti digital dakwah, Islamic communication ethics, social media. Ini kata kunci yang perlu ada lah. Kemudian yang ketiga, kita akan masukkan bahan dalam Google LM tersebut, artikel-artikel, tesis, karya-karya dahulu. Yang nombor keempat, barulah kita lihat tema-tema yang dah dibincangkan dalam karya-karya tersebut, seperti konsep dakwah, teori komunikasi, cabaran etika digital, dan jurang kajian gap itu. So, pastikan bahan-bahan itu yang valid lah. Kalau notebook tu, kalau tak salah saya, dalam 50 bahan dalam satu masa boleh dimasukkan. Dia boleh integrate daripada Google Dokumen, boleh integrate daripada Google Drive, boleh dimasukkan. Untuk tesis, kalau dalam bentuk yang boleh dibaca, biasanya dia boleh baca. Tapi kalau manuskrip lama yang di scan dan gambar itu, kita tak boleh nak copy paste. Tu dia agak suka untuk baca lah. Melainkan kita nak kena bahan-bahan tu, kita nak kena extract dahulu kesemuanya ke dalam bahasa tulisan-tulisan yang boleh di copy paste. Itu baru dia boleh baca. So boleh masukkan karya-karya klasik. Jangan terlalu banyak. Bila terlalu banyak, nanti dia dia kadang-kadang terpening kalau kita tak pandai untuk menguruskan data tu. Tolak bahan peribadi, pendapat umum, tak boleh. Ni kita nak masukkan dalam notebook LM tu. So kita masukkan semua. Yang kedua, kita ada folder-folder tertentu ataupun kita buat bahagian-bahagian tertentu. Tak boleh lemburkan semua. Satu, bahagian kita buat konsep dakwah saja. So cari literature tentang konsep dakwah. Cari bahan berkaitan dengan konsep dakwah. Yang kedua, bahan literature tentang media sosial dan mahasiswa. Cari dalam Google Scholar ke, Scopus ke. Cari. Yang ketiga, akhlak dan sebagainya lah. Kita boleh create beberapa folder-folder, bahagian-bahagian yang boleh bantu kita memudahkan penulisan secara berstruktur. Bila dah masukkan semua, kita proses bahan-bahan tersebut. Kita masuk dekat notebook LM tu, kan, prompt, copy paste, saya tanya berdasarkan semua sumber-sumber tersebut, bina jadual
kajian literatur dengan laju pengarah, tahun, tajuk kajian, objektif, metodologi dan seterusnya. Ini kita boleh masukkan dalam notebook LM. Bila dah dimasukkan tu, kalau dah kotak artikel kita boleh ringkaskan tajuk, ataupun kita nak tengok secara sederhana apa yang dilihat, ataupun lebih tinggi, apakah anjuran utama metodologi penulis, apakah dapatan kajian metode konseptual. Ini yang kita masukkan dalam literature review, penulisan kajian literature boleh bandingkan. So benda tu akan dihasilkan, diberikan oleh notebook LM. So sangat-sangat mudah sebenarnya. Okay. Bila ada karya-karya pula, karya-karya Ihya Ulumuddin sebagai contoh, daripada Taha Jabir Al-Awani. So kita boleh masukkan bahan daripada contemporary, masukkan daripada bahan-bahan turas dan klasik. Dalam pengajian Islami memang kena ada lah. Tak boleh semuanya daripada bahan-bahan daripada orientalis, ataupun daripada kelompok kontemporari semata-mata. Perlu masukkan juga daripada sajadah-sajadah klasik. So kita masukkan bandingkan konsep adab, komunikasi lisan. So kita prompt, copy paste masuk dalam notebook LM. Okay, ketika pemetaan, mapping, sintesis tema melawan penyenaraian kreatif. Kesilapan yang paling mahu dalam tesis menyusun sumber sebagai ringkasan. Ini biasa kadang-kadang tu pelajar tu dia tulis dia urut sekian. So kajian akademik tu bukan yang kita menyenaraikan penulis bersama kajian dia. So kena sintesis lah. Kajian saya sekian, bagaimana kita menulis dalam akademik. Sikit ni pun dah mungkin dah bincangkan tadi kan. Gap kajian. Masuk kajian banyak-banyak, kita boleh minta, kita prompt supaya dia kena pasti berdasarkan kajian yang dibuat daripada sumber-sumber yang menyatakan kan, apa aspek metodologi populasi yang kurang diberikan perhatian. Itu yang gapnya tu. Yang gap ni hanya akan dapat jika kita baca ke semua bahan tersebut. Kalau kita baca tu dia akan ambil masa. Jadi kalau kita bagi LM sekalipun, kita kena tengok jugalah supaya dia selari dengan apa yang dinyatakan. Okay, daripada kita boleh minta cadangkan aliran logik menuju ke konsep makro. Sampailah kita dapat satu jurang tiap kajian yang kita nak buat tu. Okay, dah bab 2 pun sama. Bab 1, bab 2, bab 3 pun sebenarnya kita boleh masukkan. Bab 2 pula, kita tengok nak masukkan satu topik, nak gabungkan ke ataupun nak kembangkan bagaimana. Tengok sejauh mana konsistensi keseimbangan hujah yang ada. Kemudian tengok bahagian-bahagian yang terlalu deskriptif, berulang. Okay, saya rasa benda lebih kurang begini dia punya secara keseluruhan lah. Okay, kita buat, kita pergi kepada hands on sekejap. Tengok. Okay, ini dalam notebook LM kan. Tadi kita kata nak buat kajian mengenai satu isu kan. So kita boleh cari dekat tanya ChatGPT mengenai sesuatu tajuk. Okay, nak buat kajian tentang apa? Ada cadangan? Kesihatan mental. Ada terlalu umum. Nak kaitkan dengan apa kesihatan mental tu? Kesihatan mental kalangan remaja. Kesihatan mental ibu bapa. Kesihatan mental ibu bapa. Kesihatan mental, okey. Hubungan antara kesihatan mental dalam gaya hidup. Okey, cuba
Perangai. Kita kena beritahu siapa kita sebenarnya. Perangai. Kan? Apa yang kita nak daripada AI tu jawab sebagai siapa? Contohnya kita kata sebagai seorang Belajar. Tidur je tahu kan. Mata pejam sendiri sah. Tidur je tahu dah bukan badminton pun tidur lagi. Penat dah. Mak, I can do. Badminton. Malam-malam. Oh, tak ni. Kau badminton semalam dia. Itu nombor. Okay, sekarang ni kita nak apa? Berdasarkan tema ni. Kita nak cari apa? Nak cari tajuk ke? Nak cari apa? Rujukan ke apa ke? Tugasan. Cari isu lah, nak isu. Soalan. Sedangkan isu yang Dia prom je dah panjang. berpotensi. Biasa kita buat apa? Ikan kesan. Betul. Mereka saya. Ha? Ada tak lagi yang kita kurang? Komen. Kaya UKM. Ha. Batasan. Oh. Batasannya apa? Konteks dia apa? Dahsyat. Kita cuba Yang tidur. Cuba dia punya option kita boleh ambil model instant cepat. Kalau thinking ni dia akan fikir lama sikit lah. So ni pun ada setup dia juga. Kalau bahagian dia ada research tu semua tu benda tu dia akan apa ni? Ada bergantung kepada jenis account yang kita buat lah. So kalau thinking dia akan ambil selama sikit. Dia kalau saya hari ni kita try and error. Cuba bila kita dah tahu macam ni yang kita akan lebih cepat lah. Itu cadangan dia. So dah bila ada tajuk kita boleh pilih mana tajuk yang bersesuaian, yang berkaitan dengan kita. Itu cara yang dia menyantuk bro. Okay, bila dah ada tajuk sebagai contoh kita nak ambil ni cadangan tajuk bersama cyber Betul. terhadap ability dan kesejahteraan mental. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Kita nak minta dia cadangan tunjukkan kan activity berdasarkan Ada keeper. tajuk tersebut bila cadangkan tunjukkan Kat bintang. activity Saya tembak kat bintang. dan Oh yang cu. Lincung. Cu. daripada Dia apa tu? Entah game cepat ni. Install kan? Tak. Oh keren. Saya tak install. Nampak? Berbeza man program akademik dengan program sukan. Program sukan macam best pula. Tak ada talian. Okey, academic. Kalau dia Google Book kita tak boleh access. Kalau guna sebagainya tu dia akan tutup ataupun laman web tertentu kita tak nak boleh access secara direct. Kadang-kadang kita gunakan AI ni kita boleh control dia macam boleh intercept intas sekadar tersebut dan itu antara so boleh kita mention tentang kita letak dia punya keyword akademik berdasarkan
macam tu, so dia akan fokus kepada yang berautoriti lah. Dia tak akan tengok kat Wikipedia, dia tak akan tengok dekat apa ni blog Blogspot. Lama dia buat. Buat gitu. Susah sangat. Susah dia tu. Kita nampak lah kalau tokoh-tokoh Al-Balakhi, atau memang kita tahulah tokoh-tokoh tu yang prominent dalam psikologi sebagai contoh. So ini kata perlukan peranan daripada penyedia kan. So kalau kita bagi rujukan-rujukan yang pelik-pelik penyedia, ni siapa dia ni? In charge psikologi tapi tak sebut pasal Al-Balakhi kan, so something problem lah dengan tu. Okay, so dia aku cadangkan tajuk dia berhiperhalusi. Kayaknya sebut semua yang dibagikan, betul ke tak semua ni? Wala dan ni juga pasal Quran dan Nabi Al-Qur'an. So benda-benda tu ada dalam Quran kan. So benda ni simple je, kita boleh check lah. Kalau kita tak Al-Quran, tak dalam Al-Quran kita boleh tahu kan. Betul ke tak? Kita check je lah. Kita boleh check untuk pastikan benda tu jelas, benda tu betul. Dan terjemah yang digunakan terjemah yang betul. So ni ayat-ayat yang digunakan sebenarnya ni kita akan masukkan dalam kita punya tulisan tafsir. Al-Bayani semua tafsir-tafsir ni pun dah boleh diakses dalam Maktabah Syamilah. Nak pergi ke library lagi baguslah tengok tafsir tu kan, tengok rujuk. Dan juga ada dalam bentuk PDF. Boleh masukkan dalam apa ni? LM tu pun boleh, cumanya jangan terlalu banyak, masukkan dalam konteks tu je. Okay, Mafathil Al-Ghaib, cadangan-cadangan ni semua ada lah ni. Baba Zuhaili, Qur'an Syihab, Syed Buhari, ni semua ada. Okay, Ibn Miskawih, Dah Akhlaq, Al-Mawardi, Ibn Hazm. So kalau dia bagi macam ni, boleh terus tembak lah. Okay, ada ke tak kalian ni? Dilemma of Muslim Psychologist. Kemudian itu sama. So semua ni kita perlu semak. Kalau ada tu, alhamdulillah kita boleh download dan kita kumpul bahan-bahan tersebut. Ini semua ada. Okay. Ini daripada UAE Original Psikologi from Islamic Perspective. Untuk kumpul dalam satu folder, kumpul dalam satu folder. Okay, bila dah kumpul dalam satu folder, kita akan masuk dalam Google and Notebook LM. Okay, so kita boleh buka folder kita dah kumpul tu. Sebagai contoh tadi saya buat simulasi. Ini tajuk dakwah dan media sosial. So kita dah ada bahan ni kan. Kita ambil je bahan ni, kita buka dekat Notebook LM tu. Kita buka new. Okay. Kalau website, kita boleh copy terus. Website-website berkaitan, dalam ni kita copy paste saja. Kalau kita ada bahan-bahan yang dinyatakan tadi, kita boleh terus upload file ataupun kita nak copy paste teks tu. Okay, contohnya kita terus copy paste bahan-bahan tersebut. Ini tajuk dia tentang digital dakwah dalam milenial. Kita boleh prompt tadi berdasarkan sumber yang diberikan. Ini contoh yang saya buat, kita ada prompt tadi.
kita paste saja. Kita minta jadual kajian literature. So 7 karya ni kita boleh dapat jawapan dalam masa yang singkat. Kita minta dia scan. Kita juga pastikan kalau bahan-bahan yang tak dapat dibaca, dia akan reflect lah, dia akan tunjuk warna merah. So kalau dia boleh dibaca, dia akan go through semua, dia akan produce dia punya output. Okay, so dia dah berikan jawapan yang cukup berbaloi. Tahu tajuk kajian, objektif, teori, apa yang dah dinyatakan. Ini semua bahan yang kita ada. Kalau kita gunakan secara umum dalam ChatGPT ke Gemini here, so bahan-bahan tu dia akan terlalu banyak wide. Dia tak fokus. Tapi bila kita dah capture dia, bila kita masukkan di dalam notebook LM ni, so dia akan analisis berdasarkan bahan yang kita bagi. Yang kita bahan tu kita dah verify, bahan tu memang wujud. Bukan tak ada isu lagi bahan tu bahan yang artificial, bahan yang rekaan. Ini kita boleh dari tu menurut kajian sekian-sekian, kita nampak dah. So kita boleh persembahkan ni dalam bentuk penulisan. So kajian dah ada. Ini dia bagi cadangan lah apa yang kita nak buat lagi. Kita nak tanya kesenangan. Sekarang ni kita tak apa kajian yang belum dibuat. Kita minta cari gap jurang kajian. So gap ni lah yang kita akan menjadi call kepada kita punya kajian. Sebab apa kadang kita buat kajian tu, ni dah buat dah. Apa yang belum dibuat? Bincang pasal psikologi sebagai contoh. Apa aspek psikologi yang belum dibincangkan lagi? Dan kenapa? Benda tu penting. Okay. Selain daripada benda ni, kita sebenarnya juga boleh buat report. Report ni sebagai contoh, kalau biasa sebelum kita pernah guna kan, contohnya kalau report ni kita nak tengok secara menyeluruh apa yang kita nak. Kita nak dia brief semua bahan tu ke, kita nak dia analisis ke, framework ke, kita boleh buat berdasarkan report. Contohnya lah kita nak tengok payment plan. Ini benda-benda yang kita buat analisis berdasarkan report. On the spot, belum dapat. Okay, so kat sini 3 yang tema utama yang menonjol. Okay, yang dibincangkan ada persamaan dapatan, perbezaan, kelemahan metodologi, dan ini bagilah gap. Apa yang belum dibuat lagi. So ini yang kita nak sebenarnya. Yang pertama, kajian pengukuran impak partikel kata akhlak komunikasi. Kita boleh buat. Kemudian yang kedua, kita tak mesti kita kena ambil semua. Kita pilih salah satu yang paling sesuai untuk kita jalankan. Yang kedua, fokus kepada mahasiswa. Tengok metodologi empirikal, kaji studi terbual, ataupun nak kaitkan dengan dakwah dan pembentukan adab. So ini kita masukkan 7
bahan ke dalam notebook LM. So itu tak masalah kalau kita masukkan 10, 20, 50. Tapi kita pastikan ada limitation. Kalau kita tak ada limitation, nanti dia akan kita akan loss. Oleh sebab apa? Terlalu banyak data, terlalu banyak sangat IG sampai kita tak tahu mana nak yang sesuai kita pilih. Okay? So, bila dah dapat benda-benda begini, kita terus kepada penulisan. Ataupun kita nak minta laporan ni, okay, create your own. Okay, ni boleh Malay. Kalau quiz belum lagi untuk Malay. Okay, Melayu. Sila. Oh ya. Kan. Dia mereka angkat gambar orang. Kalau bahan tak banyak, semasa dia biasanya dia akan ambil masa yang singkat lah berbanding kalau bahan yang kita bagi itu agak banyak.